Siapakah orang yang pertama yang membina Kaabah? Ada perselisihan para ulama. Ada ulama yang mengatakan orang yang mula-mula, makhluk yang mula-mula yang membina Kaabah, itulah dia malaikat. Bahawasanya malaikat ni, apabila Allah nak mengatakan bahawasanya dia akan menjadikan khalifah di atas muka bumi, maka para malaikat ni membantah. Bukan membantah. Mungkin dia bertanya, adakah qalu atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Adakah kamu nak menjadikan makhluk di atas muka bumi ini yang akan menumpahkan darah? Jadi malaikat rasa bersalah, maka dia pusing ataupun tawaf arash Allah. Dia tengah tawaf arash Allah, maka Allah bina di langit yang ketujuh, sama bentuknya dengan Kaabah, namanya Baitul Ma'mur. Dan ayah dan bunda semua ini sebenarnya adalah di antara orang yang menyahut panggilan Nabi Allah Ibrahim di atas puncak Bukit Jabal Abu Qubais.